Review skin Ultraman dari bumi. Gaya V1. So kalau korang tengok situ, warna dia hanya ada warna merah, silver dan juga emas untuk additional design dia. Dari segi warna sebenarnya okey je. Cuma dekat bahagian dada dia sangat off lah, sebab dia macam kau tampal satu line kat situ. Jadi dia tak berpisah. Dia macam bersatu, semua tak berpisah gitu. Tak rasa macam berpisah. Alamak, najisnya! Aku rasa sebab itulah dia ada V2 untuk memperbaiki design dia kat sini. So untuk kali ni aku akan bagi 6/10. Gaya V2. Okay, so dari segi design sama aja dengan gaya V1, cuma kat perisai armor dia ada dia warna hitam. So beza dekat situ je. Sebenarnya pandai sebenarnya Subaraya, sebab mungkin dia rasa macam kurang lah, jadi dia buat yang V2 je, dan sekarang jadi form utama dia. Dia cukup bagus sebenarnya. Jadi 8.9/10. Ya, kira tu. Gaya Supreme, salah satu form yang lebih ke kekuatan lah. Tapi dia bukan brand baju, okay? Malah bernama siapa? Salah satu form yang design dia aku suka, sebab dia ada gabungan juga warna agul yang warna biru tu. Sebab dalam cerita kan dia orang gabung berdua punya kekuatan, okay? So design aku suka. Ada warna hitam juga kan, jadi rapih. Pewarnaan dia rapih, jadi sangat-sangat smooth dan cantik lah gitu. Aku mungkin akan bagi dalam 8/10 lah. Okay, itu semua rating aku. Kalau korang tanya yang form gaya stage tu mana, itu adalah form stage, jadi kita akan berbeza kan. Okay, itu nanti mungkin aku akan review lain kali lah. Okay. So itu saja untuk aku punya rating. So I Aiman, and until next time, bye.